buruk lah weh. Cerah sangat. Macam tak nak weh. Tak tahu lah. Kau memang nak sampai habis ke kerja orang? Ya tu. Okey. Kita orang matching je guys. Nanti anak kau dan anak aku Best friend. Yes ya. Best friend. Best friend okey. Aku harap anak aku lelaki. Wah, anak perempuan. Ya, kau suka perempuan? Betul lah sebab orang dalam macam ni kalau perempuan macam lagi bagus kan. Tapi aku suka lelaki lagi tu. Lelaki lagi macam Tak, aku nak ada dua. aku pun nak dua. Tapi kalau boleh anak first lelaki lah. Aku dulu pun imagine anak apa nak lelaki tau. Tapi sekarang aku dah tukar. Aku macam anak perempuan. Dulu aku ingat anak perempuan sebab senang nak suruh kan semua ni. Aku macam tu ingatkan lelaki. Aku nak anak lelaki sebab senang nak handle, nak suruh-suruh tu kan. Dia boleh jadi abang. Tapi bila aku tengok balik, mostly yang sesuai jadi tu kan anak perempuan. Perempuan dia sesuai. Kalau lelaki dia ikut lah orang tu. Tapi lelaki kalau anak lelaki, aku lelaki ke perempuan, kena pandai lah buat kerja rumah. Tak boleh nak harap perempuan. Tapi berat tu kalau jadi anak perempuan yang first ni. Sumpah, kau akademik kau kena perform. Tak payahlah push dia. Kan? Nanti tunggu 10 tahun yang akan datang ke 20 tahun yang akan datang, kita boleh tengok balik video ni. Kita tengok balik anak-anak kita macam mana. Kau dengan bini kau, aku dengan lelaki aku. Kita dapat anak sama tahun. Ya tu. Kau kahwin, aku kahwin hari ni, kau kahwin esok. Ya tu. Kau jadi ni tu, breastmate dah kan? Mau kena bantai dengan lagi aku. Jealous ni pasal. Kita orang stand 1 sampai sekarang. Masih kekal bertahan. Ya, mantap tu. Banyak kita harungi bersama. Kena kecam, kena menangis sama-sama. Dekat sini. Dekat sini geng. Aduh Eka. Sudah dah Eka. Dah. Ni dari masa depan kita akan lepas semua. Ya. Kami akan imbas balik memori. Awati punya muat pun sekali je. Isyrak punya lesson pun sekali je. Aku pun lesson sekali je. Tak payah banyak kali, sekali je. Sekali cukup. Dah. Tapi besok Mai. Besok dia nak gambar Siapa? Lesson? Dia nak gambar background putih. Background biru aku ada lah. So nak tak nak kena buat baru. Ambil gambar? Jom aku pun nak ambil gambar. Nak? Ambil dengan Lukman besok. Jom lah. Jom lah. Sebab Rabu. So kita ingatkan besok lah. Selasa senang nak kau nak ambil gambar kat luar? Jom lah. Aku pun nak sebab aku banyak benda guna gambar tu. Lepas tu aku nak minta ni sekali. Pasport tu kan ni? Soft apa? Soft copy lah. Soft copy. Senang kan? Buat yang warna putih dengan biru. Tu Rabu baru aku pergi. Kita plan nak hari Selasa. Tapi aku mesti akan borang-borang semua. So Selasa tu settlekan borang-borang semua. Cakap gambar semua. Rabu baru pergi. Tempat tu detik erat. Penat tu. Tempat tu kuno gila weh. Sumpah. Sumpah weh. Aku dengan Luman macam apa babi. Tempat ni dah lah Diman nak ni nak tu nak ni. Tapi tempat dia semua kuno. Kata ada sediakan photoshoot. Tak ada dek. Tak ada dek. Bapak dia macam kuno gila. Dia babi tempat aku pun ada tau. Dia sibuk nak dia macam kat sekedar sebelah je. Kalau ni tak ada. Lepas tu kalau nak print poster stick semua ada kat situ kat situ ada? Tak ada, aku dah tanya. Sumpah bapak. Aku check dia dulu Sumpah kampung gila tu. Mesti aku tak ambil kat sini. Tapi takut ni aku acah-acah je tau dengan korang kan. Okey dia macam best tapi papat tu aku macam nak tu gaung nak halangkan divider tau yang aku try yang aku post itu pun aku tahu sebenarnya kau macam ni tau. Kau sekali je. Yang aku post ni yang mute tau, kau tak tahu yang full tu bermain-main tu banyak jerit-jerit. Ke depan semua orang kau tak tahu Jom. Jom. Esok kau apa? Ha? Kau apa esok?
Lumah kata macam lepas Zozo macam tu. Ada kelas tak? Tak, online. Semua online Ya, lepas tu kita orang plan Selasa. Esok lah keluar. Tapi nak naik apa? Dia kata member dia ada Grab, buat Grab. Lepas tu mahal. Baik ni, dia ni Tak tengok Alu, tapi dia kata member dia macam murah sikit. Tak tahulah. Tengok Alu sana. Kalau dia ni free tau. Kalau aku ada lah. Kalau kau je mesti kena bayar. Tapi kau pula dia mesti ada kelas semua kan? Ya tu. Lawa cakap ada. Ni sebab kamera aku yang kuning. Rockstar. Sumpah kena pergi konsert. Jom. Ya aku nak pergi Malaysia punya konsert. Dia pernah ke kat Malaysia? Pernah. Pernah? Sekali je lah. Dekat KL. Dia kata, hari tu kawan aku ajak. Lepas aku cakap, tak boleh dia. Kau tahu kan family aku macam ni. Tapi tahu aku pergi. Aku ada dah. Cincin. Salah ni, patutnya macam ni. Bah. Sekejap. Alah, time-time ni nak kelabu. Aku pun ada lah. Ni cincin kau dengan awet kau. Yang kita tak, ada. ya. Lepas tu, kau macam ada lah dalam memori aku. You. Beli je. Dengan Tapi Mia. Dengan Mia. Mia tak apa. Mia happy. Mia Hidayat. Aku first story pun. Aku beli dengan kawan aku lah. Kawan tempat kerja. Tapi hidup. Tu banyak betul notification. Tapi nasib baik tadi aku tak jumpa Aham langsung Ya, dia bagus tu. Aku macam tadi saya conscious juga. Aku rasa dia tak pergi kot. Aku rasa dia tak pergi. Penat lah kau nak stay standard kat sini. Ya, babi. Susah kan? Sebab tak aku tak cari di sini. Aku cari Ya, kat aku luar. mistake. Tapi tu before aku dengan dia elok sikit. Ya tu. Tu before dengan dia. Before aku dah... Aku tak cari kat sini. Macam kalau yang saya semua macam situ je. Nah, mistake lah. Aku tentu macam tak. Sebab tu kalau aku nak cinta, aku tak suka dalam diri aku. Susah weh. Nanti kan dia nampak aku dengan kau issue pula. Awet kau kan tadi keluar dengan Ishraq pisang. Susah. Dia bukannya kita nak niat nak curang tau. Tapi nanti mesti ada pergaduhan yang benda yang tak sepatutnya gaduh. So, you ni. Macam nak kontrol. Payah. Aku first time pakai tudung yang warna cerah. Kalau kau perasan lah. Kena? Tak Kena dengan kau? Warna ni je lah tapi warna putih tak naik tu. Nampak tenggelam. Ya. Cuba try dah sekali. Dah try. Jom tu. Nak hujan tu. Jom. Bye-bye. Jumpa 10 tahun yang akan datang. Bye-bye.